Kenapa pula Miza nak kena ada perintah perlindungan? Kau tahu tak selama ni kau dah menakutkan dia? Miza takut dengan aku? Ha? Dia isteri aku lah. Bekas isteri bro. Kau orang tak boleh berujuk balik pun. Kalau kau nak dia, kau kena nikah balik dengan dia. Aku tunggu habis dah. Habis dah, aku kahwin balik dengan dia. Tak sekarang ni dia nak ke? Aku tahu kau buat semua ni sebab kau nak kat Miza kan? Cantik betul permainan kau kan? Sebelum ni, kau hasut dia cerai dengan aku. Dan sekarang, kau hasut dia untuk dapatkan perintah perlindungan. Kau tak boleh dekat dengan dia, kontak dia, mesej dia, email dia walaupun melalui pihak ketiga. Ada banyak lagi tapi setakat ni kau faham ke tak? Faham? Aku tahu aku dah cerai dengan Miza. Tapi aku tahu yang kau tahu Miza masih lagi dalam Ida. Dan aku nak kau tahu Ida tu milik aku. Aku tolong dia ikhlas bro. Sebab aku tahu selama ni tak ada lelaki yang lindungi dia. Dia ada abang, tapi abang dia teruk. Dia ada suami, suami dia curang. Dua-dua tak guna. Kau cakap macam ni, kau kenal aku ke? Ha? Aku tak nak kenal pun bro. Aku nak ingatkan kau, hak Ida tu pada Miza, bukan kau.